Kenapa kau selalu bangun tepat 3 pagi? Dan jawapannya lagi seram dari hantu. Let's get right into it. Number 1. 3 pagi memang waktu tidur kau mudah terjaga. Lepas beberapa jam tidur, badan masuk fasa tidur yang lebih ringan. So, bila jam 2-4 pagi, memang senang terjaga sebab badan tengah tukar gear dalam sleep cycle. Apa-apa gangguan kecil pun boleh buat kau celik. Next up. Hormon stres kau tengah naik pelan-pelan. Time ni, badan mula naikkan kortisol. Hormon yang bagi kau tenaga untuk bangun nanti. Kalau kortisol naik masa kau tengah tidur tak stabil, boom! Terjaga tiba-tiba. Bukan magic, bukan hantu, cuma hormon. Coming up. 3 pagi memang senyap gila. Bila dunia senyap, otak jadi lebih peka. Jantung laju sikit pun kau perasan. Pernafasan berubah pun terasa. Sebab tu bangun 3 pagi rasa pelik. Bukan sebab spooky, tapi sebab terlalu sunyi sampai badan sendiri pun bunyi kuat. And finally, itu sahaja untuk hari ini. Saya akan membuat lebih banyak video macam ni. Jadi subscribe kalau korang tak nak terlepas.